Ahmad Syahir Muhammad Syah nama saya, diberi, berumur 41 tahun, belajar di Universiti Melaya ataupun pernah belajar menuntut ijazah sarjana muda pengajar Islam dan sains bidang genetik dan molekular biologi, menyambung sarjana di USIM dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Pernah berkhidmat bersama dengan Yang Berhormat Datuk Taufik sebagai pegawai dan sebagai pegawai kepada Yang Berhormat Salahuddin Khas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, dan yang terakhir sebagai Ketua Akhbar Perusahaan Negeri Sembilan. Saya anak jati Negeri Sembilan dan bersedia berkhidmat untuk orang Negeri Sembilan, khususnya N25 Paroi. Okey. Salam. Sepanjang 5 hari tempoh berkempen ni, apa pengalaman dan sambutan yang diberikan oleh pengundi di sekitar Paroi dan Okey. Baik, 5 hari penuh dengan cabaran sebab kita tengok satu, pengundi kita 65,000. Jadi kita nak kena reach seramai mungkin pengundi di sini, dan respon kita dapat ada bercampur-campur, ada yang terus memberikan respon positif, ada yang memberikan respon tentang situasi di tempat mereka. Mereka kalau jadi YB besok macam ni, maknanya ada respon yang sebegitu, dan sebenarnya bagus bila rakyat dia cakna siapa orang yang nak bertanding di tempat ni. Dan saya nampak pelbagai segmen pengundi, mereka ada respon mereka sendiri. Dia bukan soal mereka tak mahu mengundi, mereka sedang memilih calon yang terbaik untuk The Paroi. untuk mungkin kali pertama bertanding, adakah macam pengundi mengenali start di sini ataupun tak pernah menetap di sini ke macam mana? Okey. Sebab tu hari ni saya bersama dengan mantan Adun Paroi sendiri, Datuk Taufik. Beliau antara tokoh yang dikenali dalam Don Paroi di sendiri. Walaupun sepenggal ketiadaan beliau, tapi bila saya pergi mana-mana, saya kempen dan saya sebut nama Datuk Taufik, orang mengenali beliau. Sebab saya pernah bersama dengan Datuk Taufik sebagai staf pegawai belia bersama dengan Datuk Taufik di Don Paroi. Jadi sebenarnya dia satu kelebihan untuk saya sendiri bersama dengan Datuk sebelum ini, dan orang mengenali beliau, dalam pada masa yang sama orang mengenali kerja beliau. Dan insya-Allah saya akan menyambung legasi beliau untuk di Don Paroi. Untuk bagi di kawasan Paroi ni, kebanyakan pungutan pengundi apa yang mereka minta dan untuk ditangani jika dipilih menjadi adun? Jadi adun, kita ada banyak kawasan perumahan. Kita ada kawasan rumah flat yang kategori pendapatan B40, dan kita ada 4 biji kampung. Kita ada 4 buah kampung, Kampung Setosa, Kampung Setosa Jaya, Kampung Paroi dan Ulu Rantau. Dan keperluan kita akan tengok kebiasaannya isu infra. Dan isu infra ni saya ingat dengan di bawah Majlis Badai Seremban ini, saya ingat hubungan yang saya ada, mungkin saya boleh bantu untuk isu-isu berkaitan dengan infra. Sikit-sikit kelemahan yang saya nampak berada dalam taman ataupun dalam DON ni, saya kira sepatutnya boleh selesai kalau dikoordinasi dengan baik. Sebab itu bagi saya, urusan kita sebagai adun ataupun orang yang dipilih nanti jadi YB di sini, dia kena ada networking yang kuat dengan agensi-agensi kerajaan sebenarnya. So benda tu sikit kelebihan yang saya ada dengan bimbingan daripada Datuk Taufik, yang macam mana beliau menguruskan dulu isu-isu setempat yang saya nampak sebenarnya itu isu infra lah. Ada lagi isu berkaitan dengan pendidikan, isu berkaitan dengan kebajikan dan keperluan. Sebenarnya rakyat berperingkat yang kategori B40 ni, bagi saya mereka perlukan perhatian. Cuma bagaimana kita nak memenuhi keperluan mereka tersebut. Jadi itu yang saya banyak belajar dan saya mendengar, insya-Allah dengan bantuan jentera, dengan bantuan ramai pihak yang bersama dengan saya, insya-Allah kita dapat realisasikan depan ni, insya-Allah. Sedikit Ustaz,